teka ke apa? Akak. Salah. Patut tu apa apa? Last sekali. Pun kapun Kok lu. Kok lu. Akak wahulu. Ya capo ke? Capo lalu dia dua lapis. Kok akak duk atas, tepuk hulu duk bawah. Assalamualaikum kakak ya, abang dia. Hari ni kita jumpa Pia ni. Abelah nak buru. Kakak dia abang dia semua dah. Jauh mari ni. Jauh. Kan sampai sini ni. Mai jalan ratik lah deh. Jalan ratik. Kita lama dah kita nak jumpa Abella ni. Malam ni boleh jumpa juga. Alhamdulillah deh. Abella mari di mana gini? Mari nak jumpa Abeja. Lepas tu ada kejutan. Jumpalah Kak Sally kita. Alhamdulillah. Ini bahasa Malay apa ni? Orang panggil sini datang remara. Mau ke Malay ni? Dia macam kalau Thailand tempat gapo panggil sini. Orang rasa macam krim market gitu lah. Tapi hari ni ada konsert juga deh. Tengok ibu gapo gedik-gedik ni. Apa jago? Budak-budak suka sangat lah ni. Hari ni kita mempertemukan dua orang influencer dari dua negara. Salam Muhibah. Kalau zaman dulu rancangan Salam Muhibah dekat radio setiap hari Ahad. Hari ni Salam Muhibah di media sosial. Dia Abella dari Malaysia dan Sally dari Thailand. Thailand, okey. Jadi mari sama-sama kita tengok apa dia nak buat malam ni. Sini golek ke demo mari belikan baju ke makan ni sini. Dia banyak. Kalau dia bahagian makan ni pun ada peminat dia. Bahagian nyanyi decok pun depan sana ada juga. Gitu. Biasa lama gini kan? Ramai-ramai. Dia setiap hujung minggu lagi ramai lah. Gitu. Pak Bella mari sokmo ke sini? Mari setahun sekali. Macam air kuih lah sini dia. Kuih apa hok jadi-jadi? Ada banyak belakang. Kalau kuih lepas Thailand apa dah? Tepung. Tepung lah, macam tepung sini. Kalau kau mau kita bagi tepung. Lepas tu kan, nak tahu ni mah. Ya. Tu. Tengok jumpa peminat dia dah. Ya. Tengok video. Boleh. Boleh. Tengok dia jumpa peminat dia. Saya tak ada peminat sini, orang tak kenal aja. Ni kakak dia. Ada seorang lah peminat ni. Ni seorang peminat. Lagi. Jumpa peminat. Ni kakak dia ni. Boleh pakai main dah ya. Lembang. Kau mari saya dari Thailand. Mari mana tu sini kau? Kita baru ni. Kenyal lah alhamdulillah deh. Kau tengok dia. Cepat. Mau makan ikan bakar. Orang ramai peminat Kak Sally kejut kita. Tetap punya mulut lagi tu. Orang tengok rupa tak ada. Tapi so Kak Sally. Sini kan kena berebut kursi. Tak ada bekas duduk deh. Tengok ni. Tengok penuh deh. Penuh okey. Kalau kita mari lambat, memang kena duduk atas tanah. Dia bekas duduk so payah. Pak parking kereta pun payah. Memang. Tak ada duk pusing sama kali. Kena dengar tu MPKB MPKB jaga deh. Kita minta MPKB buat parking lagi besar deh. Ni supaya orang Thailand mari pas ni. Kalau Thailand panggil bekas cok kereta. Bekas cok kereta tak ada. Pacok kereta tak ada. Gitu. Jom kita kau ni tengok makan dengan ni dah. Okey jom. Belum makan ni. Kuih apa ni? Ni macam Orang panggil goreng ke apa dah? Pedok eh. Macam pedak. Cepedak goreng. Cepedak goreng. Ada di sana. Ada. Dia makan dengan gapo di sana. Tak apa. Apa kak boleh? Pedok goreng, ni pisang. Pisang lah. Dia goreng. Sini kita makan gini lah ada nyicah dan nyicah ada. Ada. Nyicah tak ada. Nyicah makan kau ni lah. Ini makan gini. Gitu. Kalau kok kawasan ni tepung yang manis siap-siap dah tak payah hijau lah. Beh terasa boleh. Siap-siap dah ada beli. Tu ke? Mai semua ke? Kata dia terasa ambil. Dia kata sedap ni. Sedap alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mak. Mau pedok. Buah yang manis ke? Manis. Tepung tak manis lah, buah manis. Pedas manis. Jadi kau molek lah dengan tepung dengan buah yo. Betul. Kalau kau mau kita bayar cari dah pedok musim ni. Apa? Habis musim dah. Habis musim. Dia sekali dengan buah store ke apa? Yo. Tak ada. Terima kasih bang. Ini jual apa? Jual kan? Jual sia. Sia.
putih. Okey, putih sudah. Sulah, okey. Oh, betul. Ya, sulah. Gitu. Ni Kak Yo, kalau siapa mulut kering, mulut pecah boleh pakai Dinas Sleep Serum Kak Yo. Kalau di Kelantan ni justru makin nenah. Mana? Orang makin nenah. Pada Thailand banyak nenah hari. Kalau Phuket banyak nana. Phuket. Oh, Ni. Ni kita ada yang tofu ni. Steamboat. Timbuk. Suka dengan apa dah? Kalau alat Thai kok cabu. Kabu? Cabu. Shabu-shabu. Shabu-shabu betul. Dia macam celup-celup gitulah. Oh ni. Oh ni Thailand ada kodok. Ni. Tak apa. Tak apa ke terus ke. Ais krim potong ni. Ais square ni. Oh ni brand Kelantan ni. Kalau kat rumah kita panggil air kering sabung. Ais krim sabung. Oh. Dia toko-toko setengah sobek ya. Lepas tu dia potong lah, potong bubuh. Potong. Kalau kat rumah, ingat masa kecil-kecil dulu, dia mau muak mutu kan. Dia mau muak mutu, jaja gitulah. Ikat gitu lah, ikat le. Ikat itu potong gitu. Lepas tu cucuk lidi. Cucuk lidi. Kering sabung. Dia macam sabun toko lah. Macam sabun toko. Betul. Tengok cara kerak dia. Mak tengok tu, mak tunjuk tu. Zoom. Kalau sebelah nugak besar-besar gini, cocok dengan lidi. Besar ni mula 5 kok. Kok. 15 sen. 15 sen. Tapi dia tak ada topping ke apa lah. Lon ni kan. Lon ni topping belakang. Tengok tu. Tengok tu. Topping. Nak terah. Kau paning. Lepas makan berat-berat kita makan skrin dia. Jom kita pergi seterusnya. Nak tunjuk store benda kat Kak Sally ni. Benda ni Kak Sally boleh teka tak gapo. Dia tunjuk sana. Oh ni kek coklat, kek leleh wifi. Ni. Budak-budak suka lah gitu. Budak suka lah tu. Sizzling. Yang macam hot gelegok tu. Yang masuk gelegok tu kan? Kalau kat rumah kita panggil kakak ron. Kakak ron. Kakak ron. Buat alat koli betul. Ni nak tunjuk kat Kak Sally ni. Ni kita panggil Kak. Bawa Kak Sally. Bawa Kak Sally. Alhamdulillah dah. Ni sini salah. Ni. Sini ya sahur dengan pohon air. Gapas lagi? Tu. Kue bakar. Kue bakar. Dia repuh mana merah, cahaya merah. Cahaya merah. Tu tengok tu. Tengok belakang ni. Apa ni? Snow crab. Lalu ni tengah viral di Malaysia. Ni. Kalau kat rumah kita panggil ketel lah. Ketel. Ketel salji orang panggil. Dek. Harga pun sedap juga. Banyak isi, banyak. Lalu ni tengah viral ni. Janggut sutong. Ni. Janggut sutong orang panggil. Janggut sutong. Panas-panas tu Kak Yo. Buat berasa. Kak Sally rasa saya makan sama dah. Makanlah bela. Ya. Masa ni mak ni. Orang panggil kau ni janggut sutong ni. Janggut sutong ni. Ni. Sutong gasih. Sutong gasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dah. Dah tak bela? Dah, dia kenyal. Sos dia manis. Manis-manis pedas gitu. Kuih tepung-tepung Kelantan ada belakang sini. Dia asal jual pasar Tiga Rijah, Malaysia jual sini. Nama dia Kak Ani. Cik ni tak ada sama cik ni. Tu tengok. Manis Kak Yo. Manis-manis. Tengok ni. Ada belakang. Ledo. Donat ada. Donat. Goni ada. Kayu. Sally, kalau Thailand panggil apa ni? Kalau wasa Thai orang panggil thong yot. Apa? Thong yot. Hong Yot. Bahasa orang kampung Melayu? Orang kampung panggil bawe sulah. Bawe sulah. Bawe sulah. Kuih bawe sulah dia panggil. Perbezaan Malaysia dan Thailand. Walaupun sepadan tu berapa kilo, bawe sulah. Kita panggil Buah Tanjung. Buah Tanjung, Thailand, Bawai Sulah. Ya. Ni. Sekaya ni. Kayu labu. Besok buat video dah ni. Ni bawai berapa ulah ni? Banyak ulah ni. Bawe sekilo. Ni. Sekaya Ni labu. apa? Sekaya labu ni? Ni apa ni? Sekaya- Labu ke apa ni? Sekaya labu. Tapi hak jenis hak luar gini. Pulut pagi kan? Pulut bakar. Bakar. Ni. Ada Tupak sama tak? sutung. Tupak sutung pun ada. Dia ada tempat sutung. Ada. Ni tupak. Tupak yang aku beri. Tupak yang kalau buku gini kok mak saya panggil tupak budak tiok. Tupak budak tiok nama dia. Tak tahu apa kalau buat gini jadi Tupak budak tiok ni yo payah koyok. Budak tiok nangis dululah nak boleh makan tu. Tengok. Kalau tak bawa dia tak tahu tu. Ni dah ikat kemas sangat payah nak buka dia. Ya.
Kalau buku semacam lagi ni, ya mudah koyak. Oh ni tupak 2 bucu orang panggil. Kalau hok panjang-panjang gini, tupak 3 bucu. Tengok. Kena dia mau panggil tupak tino. Hok ni. Tupak yate pun ada. Tupak jatuh tu mana? Tupak Hok panjang, hok jadi tajam-tajam. Apa tengok tino jatuh. Budak tiok. Ada belakang. Tupak jadi sutong. kapung-kapung lah panggil. Kalau kat kita panggil kolek minyak. Kolek minyak betul lah supah. Kolek kacang tak minyak. Kolek minyak. Kalau pagi-pagi kat rumah banyak ni jual puluk gini. Ni Kak Sally tak pernah makan. Teka ke apa? Tepung beko. Salah. Apa? 2 kali lagi jawapan. Teka ke apa? Akak. Salah. Lepas tu tepung apa? Last kali. Tepung kapun Kok lu. Kok lu. Akak wahulu. Yang capur ke? Capur lalu dia 2 lapis. Kena terang ni. Kok lu. Akak ulu. Ya. Tepung akak sebelah. Betul. Bawah hulu sebelah. Ya. Ni. Dua hulu duk bawah, akak duk atas. Ya. Kena terasa dia kena terang. Tepung akak duk atas, tepung bawah hulu duk bawah. Hok ni panggil apa? Ni beko. Beko, suka juga. Kak Sally kena terang lalu lah ni. Terang kok lu. Saya makan sok mudah. Bismillah. Baru jumpa kok lu. Ya. Ada. Ni. Bawah hulu campur dengan akak. Jadi kok lu. Ubi parut, ubi kayu. Gitulah. Kalau musim hujan lah maju lah ni. Meme ubi rupa ya. Kalau musim hujan kok ikut ubi wak kapur pun sedap belakang kat yo. Sate tu lah yo. Pak kita ada sate ni. Sate. Apa gemuk? Mana gemuk? Nama sate gemuk. Sate gemuk. Apa sate gemuk? Mana yang gemuk? Sate gemuk. Sate gemuk. Sate gemuk. Jangan. Ni sini yang senang ni. Nasi yo buku siap ni. Tengok tu nasi yo. Jadi tak payah lah deh. Tengok sate yo gemuk. Oh, besar je. Besar dah. Oh. Terang makan lah Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroy ya. Manis pedak. Dia manis-manis pedas. Apabila kata aroy. Aroy cincin. Aroy cincin. Sedap Ya. kat yo. Dia rasa segar deh, segar. Manis lepas tu lemak tengah. Kalau alik Thailand sate kan dia buat. Thailand dia buat sate dia. Kalau sate kat Thailand, lauk yo nak masak sikit. Faham? Yo kuah yo manis dah. Kalau yo manis belakang tu yo jadi muak sikit lah. Di Kelantan sate manis, kuah manis kok. Dia suka gitu kan? Lepas tu nasi kapik tu ada? Nasi kapik? Di sana ada? Lepas tu dia masukkan nasi kapik di sana? Kak Sally biasa buat dah dalam video. Tengok dalam video lah. Kita tengok dalam video je. Bagus. Tak weh. Tapi sini senang yo buku kecil-kecil gitu ya pakai nanak gitulah. Kalau kita dek nu kok ya tak ada jual gitu. Ya kena bubuh suka terdiri lah. Kalau sini jual kat supermarket dah ni. Pakai masuk tu ada api gitu je. Jadi. Dia bakar kat yo. Sini kita pakai sohu. Tu. Kita pakai rosli ni. Nak bersih. Dia bakar yo dekat belakang tu. Ikan tukok, ikan. Ni apa ni? Perut. 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 Buat kan tu kelabu. Goreng saja. Kongen. Jaket. Budaknya dibakar depan kita. Tapi tak ada, dia tak makan sini tau. Orang makan dalam. Ni Kak Sally ni, Kak Yo. Beberia. Tengok sama. Tengok. Dia berdekat. Jumpa. Kopi yang apa ni? Kopi sayur. Kopi yang sayur. Juga kat yo. Gon ni ada banyak dah deh. Selat roh. Ni. Kopi yang sayur tu? Ada kopi yang sayur, kopi yang carbonara, ni kopi yang Big Mac. Tahu? Gapo? Big Burger Big Mac tu. McD, McDonald. Gapo? Bergede. 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 Tak ada. Tahu. Tauhu. Tauhu. Campur dengan bitter. Ubi ketel. Campur dengan bitter. Tak ada dekat sana. Ada. Ambil lah terah beli dulu tak kita makan bahan ni deh. Beli dulu. Big Mac Big Mac kira kan? 25 ya, tahu bergede 4 butir naya ni butir semua. Big Mac 2 tahu tu 4 butir dia. Dia viral ni Big Mac ni. Dia asalkan burger. Big Mac McDonald tu kan? Dia masuk dalam tu.
Bubuh dengan popia. Ha, dia balut dengan popia sekali. Beres. Ni churros. Ni churros. Churros. Churros ni macam-macam topping nak flavor. Kok expo banyak tu. Oh ya, senang nak buat kan? Laksa. Laksa ada makan sana, laksa. Laksa ada berat kecil gini. Kalau besar-besar gini tak ada. Ada. Tak terah. Laksa besar. Laksa Penang. Jadi tak kena pergi Penang lah boleh makan deh. Buat se. Original dah. Oh, habis orang Penang. Alhamdulillah. Okey, kita buat laksa Penang laksa. Laksa Penang betul kena besar dia. besar. Okey, buat besar. Buah dia. Lain kat yo dengan laksa kita ni. Buah lemuk. Buah lemuk. Buah lemuk tu kalau kat kita kat makan dengan itulah laksa. Laksa ni laksa gulung. Laksa gulung. Kalau alat Thai, boleh ke ada buah ni je. Masuk buah dah tu. Kurang ke tu dia. Ni. Kayak tu. Masuk sayur. Oh, ni. Selada, selimah, timun. Telur sage tak? Telur sage. Macam mana telur sage? Ha. Dia ada telur. Tak terang ni? Telur sage. Dia makan dengan laksa juga. Ha. Dia tak atas jadi macam gak rangut-rangut gitu. Rangut-rangut. Telur apa ya? Buah laksa dua. Telur sage. Kalau laksa sana you kan laksa dia. Laksa dia golek ke sebelah lain kuah lemuk tu banyak macam kuah. Kuah kengpit, kuah kumpla. Kumpla. Ha. Golek ke kengpit, kumpla, lepas tu kuah kapung, kuah kuning. Semua ada sate lah. Ya. Oh. Tapi kumpla ya tak masuk sate. Kumpla tu gebong ikan. Ikan. Aja makan dah tu. Gebong, ubi ni kat yo ni lah sop Pinang. Tak nak mari siapa Pinang pun boleh makan di Kota Baru. Yang saya dia gambar. Dah tak pergi kita dah. Weh, lu. Jangan panjang tu boleh. Ya. Okey, kapur kemas. 1, 2, 3. Kita banyak dah beli tapi kita cari dalam 3-4 lagi dah. Ya. Boleh? Boleh. Muak kau dah masuk dalam perut ni. Sungguhnya kenyat dah. Kenyat dah. Ha. Makan tepai je. Ha. Kita pergi kono. Dia makan roti dah. Oh tu ke apa tu? Sarai. Latok. Oh tu. Sarai puak angun. Ha ni. Kalau Thai kat panggil sarai puak angun. Sarai. Ha, buah latok. Kau ni sabah hari benar ada deh. Mari sabah. Ha ni. Sabah. Sabah. Kak Sali kena makan. Aja makan. Besok makan. Kita makan dah. Oh, yang makan dengan seafood dah. Ha. Cara makan saya je. Nak begak. Dia ada namcim dia. Namcim. Namcim. Seafood. Dia suruh makan. Dia suruh makan lalu makan. Makan lalu. Ha. Saya makan sok mudah kau ni. Saya suka makan panjangnya. Pisah dia nama tak sama. Ni hijau dulu kat yo. Kan ni. Bismillah. Tak sama. Apa dah hijau yang masuk-masuk. Manjang lajak jak. Bermamah ya dia pecah. Macam telur ye. Nama sunat perut obel lah. Sikit. Ha, tengok tu. Ha, saya. Mak peminat dia. Baru tahu orang makan minat Malaysia. Kau tahu lama dah. Nampak di komen tu. Nampak di komen. Ha. Ayah Korea. Oh, ayah Korea. Jago mani. Lah, dia kata ke itu orang sungguh ni. Oh tu gigi. Tadi duk kerasung gitu kamu ke hun itu. Ha tu. Ha, detok. Nampak lah sana. Dia hidup oh. Ha hidup. Kau kita pulang gerok. Ha gerok weh. Dia bulat betul kan ni? Kayu. Kayu ni. Untuk orang kan. Sini panggil gapo ni? Ah ni kuih keruk. Kuih kerok. Kalau asal Thai ke kanum krop. Oh tu asal ni. Mau krop.
Kenung kerap. Tepung kerok. Tepung kerok kita panggil. Tahu saya bijak apa nak tahu. Oh, kalau budak-budak kok main jual korek tanah ke buat tepung ni Pakai ni. Comel dia. Dia macam telur telur. Ya, Sate. Sate ni. Hak lemak-lemak ya. Kalau banyak-banyak warna mana sedap kali. Tak suka lah jagung pun sedap. Jagung mak ikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kena panas-panas baru sedap. Tepung ni kalau tak lemak tak sedap. Lemak boleh. Sedap. Lemak sedap. Kepala sate. Lah jagung. Yang panas baru sedap ya. Lemak semua. Lemak Banyak ni. Yang mana jadi kat ya. Ada kata baru. Jadi super. Super rasanya di sana. Super. Alhamdulillah. Makan muka kawan minyak kamu aja. Siapa nak makan tepung kerok dia boleh mari sini lah ya. Okey, last sekali lah sebelum kita tutup video kita kali ni kan. Ikan pating. Ikan pating Zahra ni. Kalau alik sana panggil ke apa? Kapro sawai. Sawai. Ikan sawai kalau ikan patin. Ya buat mana ni? Ni yang masuk pasal pedas poyok ni. Asal pedas poyok. Sepedah poyok. Boleh buka. Lah sawai kan. Asal pedah. Tengok tu. Oh tu. Tengok bang dia. Bang poyok. Poyok ni. Ni resepi mana? Resepi temeluh ke? Temeluh. Dia asal daripada temeluh Pahang. Temeluh jerantuk. Sahurlah ikan patin ni. Makan nasi panas. Deh. Jual dengan nasi apa satu. Kedas soho ni. Kedas soho. Kedas soho. Ikan patin. Beres. Okey Kak Yo, malam ni terima kasih lah Bella bawa kita jalan dah cari makan ni, tengok barang makan pun banyak, orang pun ramai Kak Yo. Ramai penuh tengok. Lain kali kita boleh jumpa pula dalam video. Boleh. Kak Saling dengan Bella dah. Malam ni sekat ni saja Kak Yo, pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Jadi belaka. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum.